Kita boleh buat pendaftaran terlebih dahulu. Nombor anda dipanggil, bukti dia untuk jabatan bertuah, kita tengok nombor anda. Dan kita masih pukul 8 pagi pada pagi ini. 61. Tulis nama. Ya dah nama. Jangan ragu, jangan bimbang. Tulis jangan ragu dia bimbang. Kampung Sayang Terayung menjalankan aktiviti iaitu gotong royong 1 hour message clear out lokasi kombi pada hari ini di Kampung Sayang. Hadiah jabatan bertuah penduduk kampung cuti hari Ho lah Pahang. Ramai yang bercuti tapi ramai juga penduduk kampung yang bagi komitmen kepada program kita. Terima kasih. Itu juga berlangsung juga nanti kita ada pertandingan mewarna bagi adik-adik tadika kita. Kita tak buat Mari dah ikut penuh kita goyang-goyang kaki boleh jadi dah Semua. Boleh? Jomelote anak sapa dia tubuhnya sederhana saja putih kuning muka bujutela tak lena seka bujang kodara pakai baju biru belah di dada comenya dia orang lemah lembut kaya bergaya pinggir raping leju di mulut megonya Pak Ramadi stesen kereta sewa comenya dia nyasanya mari suka besok-besok 2-3 kalinya duk marilah ekor mata
kabar Beudi pun jatuh hati juga. Comenya dia kalau dengar jadi Noah bini muda muju ada comenya tulung belega tulung kira. Sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadrat-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, dengan limpah rahmat dan izin-Mu ya Allah, kami dikurniakan kesihatan dan kelapangan untuk bersama-sama menjayakan program gotong royong 1 Hour Malaysia Clean Up lokaliti Kombi daerah Temerloh. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, kami memohon kepadamu, Kau berkati dan rahmatilah program ini dari awal hingga akhirnya ya Allah. Kami memohon juga ya Allah, program ini berjalan dengan lancar dan teratur. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, kukuhkanlah ukhuwah dalam kalangan kami, dan jauhkanlah kami dari benci-membenci antara satu sama lain. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aida Negeri Kota Takap yang berusaha Dr. Gan mewakili Pegawai Kesihatan Daerah Temerloh, Pakar Perubatan Kesihatan Daerah Temerloh Kota Dawak. Ya. Wakil APT Pengurus Alampora, Wakil Pegawai Daerah Temerloh Puan Fatimah Abdullah, Penghulu Mentakab, Wakil-wakil Kombi Daerah Temerloh, teman Tewalang, teman Sri Layang, teman Rimbu dan teman Saga, dan lain-lain yang saya tak dapat sebutkan di sini. Ada di JK, Muda Kampung, saya tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekian. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT dengan pada rahmatnya kita dapat himpun pada pagi yang mulia ini
untuk kita bersama perkara yang telah diaturkan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekian, saya terlebih dahulu merakamkan perkara terima kasih kepada Yang Hormat mewakili Yang Berhormat Cikgu. Rasanya terima kasih kepada semua yang hadir, maksudlah pegawai daerah sendiri, pada tak ada dan wakil pegawai daerah juga lah. Poin 45. Terima kasih juga kepada Tok Salid bin Kasim, penghulu kawasan Takap yang datang dari jauh daripada berjantuk pagi ni. Subuh tadi dah bertolak baru sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih yang tak sehingga juga pada pegawai kesihatan Temerloh kerana memberi kejayaan pada Kombi Tanjung Kerayong untuk menjadi tempat program kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, pada tuan-tuan semua penduduk Kampung Tanjung Kerayong, saya merakamkan peragaan setinggi-tinggi terima kasih. Tepuk tangan. Kerana dapat meluangkan masa tuan-tuan dan puan-puan semua untuk hadir ke Kampung Tanjung Kerayong. Itu kampung kita sendiri. Yang lalu tu dah lalu lah, sandang lah kiri kanan. Saya selagi mengucapkan terima kasih banyak. Dan program yang ada pagi ini penting untuk kita Kampung Tanjung Kerayong. Kampung Tanjung Kerayong untuk kita bersama bergotong royong untuk mengeluarkan semua bekas-bekas nyamuk Aedes yang ada di lepas rumah tuan-tuan, di dalam rumah ataupun di luar rumah. Semua bekas-bekas yang boleh menangkung air, yang boleh memiak nyamuk, tolong bawa keluar pada pagi ini. Dan pagi ini juga kita ada kota sini siapa tang banyak bawa bekas dan sampah yang lain tak guna ke sampah bekas. Yang penting bekas yang boleh menangkung air. Tayar pun kita terima. Tayar pun penting juga tu. Selalu menimbulkan masalah pada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu juga kita telah mengaturkan kawasan yang kita nak buat pagi ini. Itu kawasan no man's land, kawasan yang buangan tepi jalan. Di rumah tuan-tuan sendiri dah tahu, saya dah edarkan kertas plastik bag hari semalam. Dan sampah tu diisi dalam beg terus hari semalam dan yang bawa je saja pada hari ini. Serahkan kepada kami, saya tengok siapa yang banyak berkeluarkan sampah. Awal bulan 3 dulu kita dapat sampah keluar 3 tan. Jadi kalau hari ini tidak tahu lagi lah. Harap banyak-banyak juga lah dengan kita simpan sampah bekas-bekas itu di rumah masing-masing. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Tok Mulu Daerah juga pegawai kesihatan Temerloh. Awal tahun bulan 3 kami telah mengadakan gotong royong anjuran kemas di Tanjung Kerayong. Jadi agaknya kalau hari ini mungkin sampah tu agak kurang sikit lah sebab baru 3 bulan keluar sampah. Jadi itu aja Denggi Kombi Tanjung Kerayong ni dari subuh melebihi 10 tahun tak saya. Selepas saya berhenti kerja bersara tu kita tubuh Kombi Tanjung Kerayong Sekolah JB. Masa itu berlakunya wabak lebah denggi di Tanjung Kerayong, kata. Selepas itu saya rasa kes lebah denggi, wabak denggi ni tak ada lagi di Tanjung Kerayong sebab sehingga hari ni. Tak beritahu apa ni? Tok Puan sekali. Jadi penting jawatan kuasa yang ada hari ini, saya rasa kita teruskan bersama dengan saya untuk membuat tinjauan mindset rumah ke rumah bantuan mana yang tempat yang kita perlukan lah. Kita pokok nampak tangkap dan musnahkan musnahkan sekali. Jadi itulah saya begini pada tuan-tuan semua. Saya harap lepas ini kita lawan kampung sekitar kawasan ini saja. Sekitar kawasan ini lawang 1, lawang 2 dan lawang 3 kita buat gotong royong secara berkelompok lah. Dan sampah dari rumah saya harap tuan-tuan bawa keluar sekali.
Jadi itu saja ucapan saya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat pada hari ini untuk hadir ke sini. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, yang berhormat, yang dihormati Encik Goy, Wakil Rasmi Ahli Dewan Negeri Mentakap merangkap ahli Majlis Berbanding. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Kang Siki atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Program gotong royong 1 hour Malaysia Clean Up. Mereka terdapat kes wabak di beberapa kawasan, oleh itu program gotong royong. Okey, untuk hadiah tangan kita berjalan dulu. Kita akan makan lepas gotong. Ni sekitar depan ni di kedai sana sedang banyak sampah tadi. Itu depan sini satu kumpulan diketuai oleh apa ni? Ni lawan depan. Satu lorong surau. Surau diketuai oleh mana bodoh? Ni siapa? Rumah jalan. Kita ni saja. Tetamu terhormat buat kita saja. Kombi tempat sana kita ini saja. Lorong belakang ada tak lagi? Ada. Ya, kenapa ni? Dia doktor bagi makan rendang nanti. Masak tu ada bau. Tumpah Mana? banyak Nak kena yang edis tu lah bendanya. Ni minyak campur. Bila keluar. Tak. Jangan biar kita takut macam ni cik apa itu. Saya pun tak tahu. Oh tak tahu. Ada tapi ada Jentik. Oh nampak. Tengok ada jentik. Oh, boleh ke? Okey bang. Masuk TV ah. YouTube ya. Tu air tu ada air tak? Air ayam. Ayam kai bau kai. Abang. Sampai bawah ke apa? Ini dalam keadaan Okey, boleh habis. Kita tolak royong dah bersepah balik kan. Tak nak macam tu. Boleh ambil makan. Untuk pertandingan 1093 bersedia hitam BRV 1093 untuk alihkan kenderaan anda sebab laporan nak angkat tong siapakah 5 orang. Tunggu lagi. Kita tunggu sikit lagi, mungkin ada lagi yang belum balik daripada gotong royong kita kira ada lah nanti kan kita buka lah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Undang pemenang paling hadiah bagi acara terima warna.
leku guri budu nyebutik rembah habis maku pinggir siapa dia gak tak malu. Aku anak ambil gila puyuk-buyung dan sekali kena belah supik karun cawe tergelah kain buruk kain sarung kain lepah hak dia tinggal hak duk lindung cupak purun ada bersapirah siapa dia gak tak malu hati mana nak teh dapat salah saja banyak tu siapa hati demo sepak tenang oh Allah demo begitu lalu dengar bining tak ada belah kasih tak ada siapa 2-3 minggu sakit ambo jasa pihak godek siapa dia gak tak malu. Kalau hak bining demo tak kira langsung sama kening cuba kira berapa tahun kalau lah gini saja nasib amu tak butuh nerak ngiring siapa tanggap punggung-punggung siapa tak kering air mata air hidung kelik di rumah kain selap punggung siapa dia gak tak malu hati mana nak teh salahnya beli ikan puyuh kita gula dia nak makan singgah bapa demo tak royak dulu hanya tarik muka masa masuk dapurnya kata leku guri budu nyebutik rembah habis maku pinggir siapa dia gak tak malu siapa dia gak tak malu.
Thank you.